Alhamdulillah, TDM kini mencecah 68 tahun. Seperti yang anda semua lihat tadi, pembarisan tempur pada hari ini kita laksanakan dalam skala yang lebih sederhana. Pendekatan ini diambil selaras dengan dasar penyematan kerajaan serta mengambil kira gangguan rancangan ekonomi global semasa. Tema sambutan pada tahun ini adalah kuasa udara perisai negara. Menerangkan fungsi TDM secara tepat dalam menghadapi landscape keselamatan serantau yang semakin mencabar. TDM sendiri sebagai benteng utama, kita pastikan pengesanan awal dan tindak balas pantas dapat dilaksanakan pada bila masa demi melindungi kepentingan strategik negara. Jadi upaya ini bukan sekadar di atas kertas, tapi membuktikan kecapan operasi melalui pengawasan ruang udara secara negara berterusan. Pelaksanaan operasi mobility dan sebagainya, bagaimana yang saya nyatakan di dalam teks tadi, itu adalah TDM. We do it untuk negara, menjaga keselamatan. Dalam masa sama, kita juga dengan masyarakat. Masyarakat maknanya operasi-operasi yang memerlukan, especially, terutamanya, operasi bantuan kemanusiaan adalah salah satu fokus kita orang. Currently we are doing ops pembenihan awam. Satu di Semenanjung, satu di sana atas permohonan atas arahan Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia. So we doing whatever asset that we have yang ada ni kita akan gunakan dengan sebaik mungkin untuk memenuhi keperluan negara dan juga keperluan keselamatan. Dua faktor ini.